Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kakak, Ya, Ibu. dah selesai solat? Dah. Kalau dah selesai solat, jangan lupa siapkan kerja sekolah ya. Esok dah hari Isnin. Baik, Ibu. Di era digital ini, pembelajaran semakin maju. Tetapi masih ada pelajar yang berdepan cabaran dalam menyesuaikan diri dengan perubahan. Susah nak faham topik ni. Kalau cikgu ada, mesti senang nak tanya. Ada video penerangan. Wah, animasi dalam ni macam-macam dalam kelas betul lah. Bahan digital bukan sekadar membantu pelajar memahami pelajaran dengan lebih mudah, tetapi juga memberikan peluang pembelajaran di mana sahaja. Hari ini, kita akan gunakan bahan digital untuk belajar tentang sistem suria dan juga galaksi. Semua murid boleh akses melalui portal yang telah cikgu kongsikan menggunakan peranti masing-masing. Oh, boleh pusing dan tengok planet dari pelbagai sudut lah. Senangnya nak faham. Dengan bahan digital, pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyeronokkan. Murid fasi digital berupaya menggunakan teknologi digital secara bersepadu, kreatif, inovatif dan berimajinatif dalam menghasilkan penyelesaian masalah. Tak sangka, dulu susah sangat nak faham. Sekarang, belajar jadi lebih mudah. Yeay, siap juga kerja sekolah. Bahan digital bukan sahaja memudahkan pembelajaran, tetapi juga memberi keyakinan kepada pelajar untuk menguasai ilmu dengan cara yang lebih menarik. Dengan bahan digital, saya dapat memahami pelajaran dengan baik. Saya percaya ini adalah masa depan pendidikan kita. Bahan digital memperkasa pendidikan negara dengan menjadikan pembelajaran lebih efektif, mudah diakses dan menarik. Bersama-sama kita menuju ke arah pendidikan masa depan yang lebih gemilang. Oleh yang demikian, marilah kita bersama-sama membangunkan murid yang fasih digital untuk memenuhi keperluan era digital. Mengupayakan pendidikan dan pemimpin pendidikan untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam ekosistem pendidikan. Memperkukuhkan infrastruktur dan kandungan pendidikan digital. Mengoptimumkan pelibatan aktif rakan strategi sebagai pemakin pendidikan digital. Bahan digital Masa depan